Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Atirah binti Zulkifli dengan angka giliran 2025 2023 10328. Saya dari Pengkhususan Pendidikan Awal Kanak-kanak dan pada hari ini saya akan membentangkan bagi memilih soalan bagi subjek PAKK 1122 iaitu pengenalan asas kelestarian alam dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pernah tak kita terfikir setiap hari kita menggunakan elektrik seperti lampu, kipas dan telefon. Semuanya memerlukan tenaga. Tetapi persoalannya, dari manakah datangnya tenaga ini? Dan adakah sumber tenaga ini akan kekal selamanya? Seiring dengan isu semasa seperti cuaca yang semakin panas dan perubahan iklim, kita perlu mula memikirkan sumber tenaga yang lebih lestari dan mesra alam. Oleh itu, pada hari ini, saya akan membentangkan tentang satu topik yang sangat penting, iaitu kecekapan tenaga solar dalam teknologi hijau dan kelestarian. Melalui pembentangan ini, saya akan menerangkan 5 perkara utama, iaitu apakah itu tenaga boleh diperbaharui, khususnya tenaga solar, konsep kecekapan tenaga, teknologi hijau, hubung kait antara kecekapan tenaga solar dengan teknologi hijau, dan akhir sekali iaitu kepentingannya kepada kelestarian. Baik, kita mulakan dengan konsep asas iaitu tenaga boleh diperbaharui. Tenaga boleh diperbaharui merujuk kepada sumber tenaga semula jadi yang boleh diperoleh secara berterusan dan tidak akan habis walaupun digunakan dalam jangka masa yang panjang. Sumber ini sentiasa diperbaharui oleh proses semula jadi seperti cahaya matahari, angin dan kitaran air. Contoh tenaga boleh diperbaharui termasuklah tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro dan tenaga biogeosim. Berbeza dengan bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum, sumber ini mempunyai beberapa kelebihan utama. Yang pertama iaitu ia tidak mencemarkan alam sekitar secara serius kerana menghasilkan pelepasan karbon yang rendah. Yang kedua, ianya lebih selamat untuk jangka panjang kerana tidak bergantung kepada sumber yang semakin berkurangan. Dan yang terakhir sekali, ianya tidak akan habis kerana sentiasa diperbaharui oleh alam semula jadi. Selain itu, penggunaan tenaga boleh diperbaharui juga membantu mengurangkan kesan pemanasan global serta perubahan iklim yang semakin membimbangkan pada masa kini. Fokus utama kita pada hari ini ialah tenaga solar. Tenaga solar ialah tenaga yang diperoleh daripada cahaya matahari dan tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik melalui teknologi yang dikenali sebagai panel fotovoltaik atau dikenali sebagai PV. Panel ini berfungsi dengan menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian seperti menyalakan lampu, menghidupkan kipas dan peralatan elektrik, dan mengecas telefon dan peranti yang lain. Saya memilih untuk menumpukan pada tenaga solar kerana ia merupakan salah satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui, yang paling relevan dan berpotensi tinggi di Malaysia. Negara kita yang terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa menerima cahaya matahari secara konsisten sepanjang tahun, menjadikan tenaga solar sebagai sumber yang stabil, bersih dan mesra alam. Berbanding dengan bahan api fosil, tenaga solar tidak menghasilkan pelepasan karbon yang tinggi, tidak mencemarkan udara atau air dan tidak akan habis. Isu ini menjadi semakin kritikal apabila kita menghadapi fenomena cuaca panas yang melampau atau gelombang haba. Baru-baru ini, Malaysia mengalami cuaca yang panas yang luar biasa sehingga beberapa kawasan di utara tanah air mencatatkan suhu harian antara 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Dengan kota Star di Kedah mencapai sehingga 40 darjah Celsius dalam keadaan gelombang haba beberapa hari berturut-turut. Fenomena ini menyebabkan penggunaan elektrik meningkat,
mendadak terutamanya untuk penghawa dingin dan sistem penyucikan yang lain. Jika tenaga digunakan masih berasal daripada sumber konvensional seperti arang batu atau petroleum, ia akan meningkatkan pelepasan karbon dan memburukkan pemanasan global. Statistik menunjukkan bahawa gelombang haba kini berlaku lebih kerap di Malaysia berikutan perubahan iklim dan ia memberi tekanan tambahan kepada grid elektrik negara. Dalam konteks ini, tenaga solar menjadi penyelesaian yang sangat relevan. Panel solar yang cekap boleh menghasilkan elektrik bersih terus daripada cahaya matahari, menjimatkan kos tenaga dan mengurangkan tekanan kepada grid elektrik semasa cuaca panas sambil menyokong kelestarian alam sekitar. Seterusnya, kita lihat konsep kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga yang minimum untuk menghasilkan output yang maksimum tanpa berlaku pembaziran. Maksudnya, kita berusaha menggunakan tenaga dengan cara yang paling optimum supaya hasil yang diperoleh adalah sebaik yang mungkin dengan penggunaan tenaga yang paling sedikit. Mengapa kecekapan tenaga itu penting? Kerana ia dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga. Dengan menggunakan tenaga secara cekap, kita mengurangkan keperluan untuk menghasilkan tenaga yang berlebihan. Ini membantu memelihara sumber tenaga semula jadi supaya dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, ia dapat mengelakkan pembaziran tenaga. Tanpa kecekapan tenaga, banyak tenaga akan terbuang begitu sahaja. Contohnya, peralatan elektrik yang dibiarkan menyala tanpa digunakan. Kecekapan tenaga memastikan setiap unit tenaga dimanfaatkan sepenuhnya. Yang ketiga, ia dapat menjimatkan kos elektrik. Apabila penggunaan tenaga dikurangkan, bil elektrik juga dapat dijimatkan. Ini memberi manfaat bukan sahaja kepada individu tetapi juga organisasi dan komuniti secara keseluruhan. Dan yang terakhir sekali, ia menyokong pembangunan mampan. Kecekapan tenaga membantu mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran alam sekitar sejajar dengan matlamat pembangunan mampan untuk generasi akan datang. Dalam konteks teknologi hijau, kecekapan tenaga sangat penting kerana teknologi hijau menekankan penggunaan tenaga secara bijak dan efisien. Contoh mudah, jika satu panel solar dapat menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik menggunakan jumlah cahaya matahari yang sama, ini bermakna panel tersebut lebih cekap. Ini menunjukkan tenaga tidak dibazirkan dan hasil maksimum diperoleh daripada sumber semula jadi yang tersedia. Kesimpulannya di sini, kecekapan tenaga bukan sahaja membantu menjimatkan sumber tenaga dan kos, tetapi juga memainkan peranan penting dalam memastikan alam sekitar terus terpelihara dan sumber tenaga dapat digunakan secara berterusan untuk masa hadapan. Sekarang, kita masuk kepada teknologi hijau. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan penggunaan produk atau sistem yang direka untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Fokus utamanya adalah memastikan aktiviti manusia dapat dijalankan tanpa merosakkan ekosistem dan sumber semula jadi. Antara ciri utama teknologi hijau termasuklah mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar seperti pencemaran udara, air dan tanah. Mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sekaligus membantu mengurangkan kesan pemanasan global serta menjimatkan tenaga dan sumber asli, contohnya menggunakan tenaga elektrik dengan lebih cekap dan bahan mentah secara optimum. Dan akhir sekali, menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, tenaga angin dan biodiesel. Teknologi hijau juga dikenali sebagai teknologi rendah karbon kerana ia membantu mengurangkan pencemaran dan meminimumkan impak perubahan iklim. Dengan teknologi hijau, kita bukan sahaja melindungi alam sekitar, malah menyokong pembangunan mampan untuk generasi akan datang. Contoh teknologi hijau termasuklah panel solar menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik secara bersih. Kenderaan elektrik dapat mengurangkan penggunaan petrol dan pelepasan karbon daripada kenderaan biasa. Dan binaan hijau seperti green building
Dapat menggunakan bahan mesra alam dan teknologi cekap tenaga mengurangkan kesan alam sekitar. Secara keseluruhannya, teknologi hijau bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup manusia tanpa merosakkan alam sekitar. Ia membolehkan kita memenuhi keperluan semasa sambil memastikan bumi tetap lestari untuk generasi pada masa akan datang. Bahagian ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pembentangan ini kerana ia menunjukkan bagaimana kecekapan tenaga solar dapat diselaraskan dengan prinsip teknologi hijau untuk menghasilkan manfaat yang maksimum kepada manusia dan alam sekitar. Kecekapan tenaga solar bukan sahaja bermaksud jumlah tenaga yang dihasilkan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tenaga tersebut digunakan secara bijak, optimum dan tanpa pembaziran. Panel solar yang cekap mampu menukarkan sebahagian besar cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Apabila lebih banyak tenaga dihasilkan daripada jumlah cahaya matahari yang sama, ia menunjukkan penggunaan tenaga yang lebih efisien. Dengan kata lain, panel solar yang berkecekapan tinggi membolehkan kita memaksimumkan tenaga yang diperoleh tanpa perlu meningkatkan penggunaan sumber tambahan. Ini sejajar dengan prinsip teknologi hijau yang menekankan kecekapan tenaga sebagai salah satu cara untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Melalui pendekatan ini, tenaga solar bukan sahaja dapat memenuhi keperluan elektrik harian, malah mengurangkan pembaziran tenaga dan kos elektrik yang tidak perlu. Selain itu, kecekapan tenaga solar turut menyumbang kepada pengurangan pencemaran alam sekitar. Tenaga solar adalah sumber tenaga bersih kerana ia tidak menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang sering dikaitkan dengan pemanasan global. Ia juga tidak menjejaskan udara, air atau tanah. Dalam konteks dunia hari ini, di mana isu pencemaran menjadi salah satu cabaran utama, penggunaan tenaga solar yang cekap secara langsung menyokong matlamat teknologi hijau. Dengan tenaga solar, kita bukan sahaja mengurangkan pelepasan karbon, tetapi juga memberi peluang kepada masyarakat untuk hidup dalam persekitaran yang lebih sihat dan lestari. Contohnya, penggunaan tenaga solar di kawasan kediaman dan institusi dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang dihasilkan daripada arang batu atau petroleum yang diketahui menyumbang kepada pencemaran udara dan masalah kesihatan. Kecekapan tenaga solar juga membuka ruang untuk integrasi dengan pelbagai inovasi teknologi hijau yang lain. Sistem bateri penyimpanan tenaga, smart grid dan rumah pintar merupakan contoh teknologi yang membolehkan tenaga digunakan secara lebih sistematik dan efisien. Sebagai contoh, lebihan tenaga yang dihasilkan oleh panel solar boleh disimpan dalam bateri untuk digunakan pada waktu malam. Ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga yang lain. Begitu juga sistem grid pintar membolehkan tenaga solar diagihkan secara optimum di kawasan yang memerlukan dan memastikan tiada tenaga yang terbuang. Hal ini menunjukkan bahawa tenaga solar bukan sahaja mesra alam, tetapi juga mampu menyokong transformasi teknologi moden untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan penggunaan tenaga dalam kehidupan seharian. Dari segi ekonomi, walaupun kos pemasangan panel solar mungkin tinggi pada peringkat awal, penggunaan tenaga solar yang cekap membawa keuntungan jangka masa yang panjang. Dengan pengurangan penggunaan elektrik daripada grid konvensional, bil elektrik dapat dijimatkan secara signifikan. Lebih penting lagi, kebergantungan kepada bahan api fosil dapat dikurangkan. Kecekapan tenaga solar memainkan peranan penting dalam menghadapi cuaca panas. Setiap panel solar yang cekap mampu menukarkan cahaya matahari yang berlebihan pada waktu siang menjadi tenaga elektrik yang boleh digunakan terus di rumah atau pejabat, mengurangkan kebergantungan kepada grid utama. Dan dengan cara ini, tenaga tidak dibazirkan. Penggunaan elektrik daripada sumber konvensional dapat dikurangkan dan pelepasan gas rumah hijau juga berkurangan. Integrasi dengan teknologi hijau seperti sistem bateri penyimpanan tenaga dan smart grid
membolehkan lebihan tenaga yang dihasilkan pada waktu siang disalurkan atau disimpan untuk digunakan pada waktu malam secara optimal, mengurangkan risiko gangguan bekalan elektrik dan menyokong kelestarian. Dari perspektif sosial dan ekonomi, penggunaan tenaga solar semasa gelombang haba membawa manfaat yang jelas. Rumah yang menggunakan panel solar menikmati bil elektrik yang lebih rendah, mengurangkan beban kewangan keluarga ketika cuaca panas yang melampau. Tenaga bersih ini juga memastikan hospital, sekolah, pejabat dan kemudahan kritikal lain dapat berfungsi tanpa gangguan walaupun penggunaan elektrik meningkat. Selain itu, pengembangan industri tenaga solar dan teknologi hijau membuka peluang pekerjaan baru, menyokong ekonomi yang lebih stabil dan menggalakkan masyarakat untuk lebih peka terhadap kelestarian alam sekitar. Sebagai kesimpulan, tenaga solar yang cekap bukan sekadar alternatif kepada sumber tenaga yang konvensional, tetapi merupakan alat kritikal untuk menghadapi cabaran cuaca panas dan perubahan iklim. Ia menyatukan kecekapan tenaga, teknologi hijau, kelestarian dan manfaat sosial ekonomi dalam satu penyelesaian praktikal yang relevan untuk Malaysia pada hari ini. Dengan tenaga solar, kita bukan sahaja dapat mengurangkan pencemaran dan pembaziran tenaga, tetapi juga membina masyarakat yang lebih bersedia menghadapi cabaran cuaca ekstrim sambil memastikan sumber tenaga dapat digunakan secara lestari untuk generasi pada masa akan datang. Sebagai kesimpulan, kecekapan tenaga solar memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keberkesanan teknologi hijau. Tenaga solar yang digunakan secara cekap bukan sahaja mampu menghasilkan tenaga secara optimum tanpa pembaziran, tetapi juga memberikan impak positif yang sangat besar terhadap alam sekitar, ekonomi dan masyarakat. Dengan keupayaannya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran, tenaga solar membantu menjaga kualiti udara, air dan tanah sekaligus menyokong usaha perlindungan ekosistem yang lebih luas. Selain itu, penggunaan tenaga solar yang cekap juga menyokong pembangunan mampan dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, ia dapat menjimatkan kos tenaga dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil yang semakin terhad. Dari segi sosial pula, ia meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan tenaga secara bijak dan tanggungjawab terhadap alam sekitar, sekaligus membentuk budaya hijau dalam kehidupan harian. Oleh itu, adalah amat penting untuk memperkasakan penggunaan tenaga solar yang cekap melalui penyelidikan, inovasi teknologi dan pendidikan agar kita dapat menjamin kelestarian kehidupan dan sumber-sumber jadi untuk generasi masa hadapan. Penggunaan tenaga solar bukan sekadar pilihan teknologi, tetapi satu komitmen terhadap dunia yang lebih lestari, hijau dan sejahtera. Dengan itu, saya mengakhiri pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian semua.